Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, so ini adalah panduan untuk kita menyalin sistem IGRA. Kita salin dan kita set up. Okey. Okey, first thing first. Okey, cikgu dah klik link yang saya bagi tu, cikgu akan dapat paparan macam ni dan cikgu tekan make a copy. Okey. So dia akan proses cikgu punya file. Okey. Lepas sementara tu cikgu buka Google Drive cikgu, kita nak create satu folder. Okey, sistem tadi dia akan copy masuk dalam Google Drive cikgu. Jadi nak senang urusan, cikgu create lah satu folder untuk sistem tu. Okay, cikgu letak nama IGRA lah. Okay, IGRA 2025-2026. Okay. Okay, so dah ada folder. Buka balik sistem tadi, cikgu boleh transfer file ni masuk folder. Cikgu boleh rename dulu nama dia IGRA Sedas 2026 contoh. Okay, so cikgu boleh movekan sistem ni kepada folder IGRA tadi, move sini. Jadi sistem ni akan berada dalam folder ni lah. Senang nanti cikgu nak cari, cikgu cari folder tu, ada sistem dalam tu. Okey. Okey, so settle bahagian tu. Okey, apa yang cikgu perlu buat? Yang pertama ni adalah cikgu update data guru dulu dalam ni. Senang. Yang ni padam, data dummy ni padam. Okey. Lepas tu cikgu akan ada data guru, masukkan nama guru. Lepas tu yang penting jawatan ni. Okey, jawatan dia ada dua, ada satu yang ada bukan dua jenis lah. Dia ada admin yang penting ni. Admin ni adalah pengurusan lah. So siapa-siapa yang isi gerak ni, admin akan dapat email notification. Okey. Jadi cikgu assign siapa yang sepatutnya admin. Maknanya ketua ke, PK1 ke, siapa-siapalah. Boleh ada banyak pun tak apa, ada 5 pun tak apa. 5 akan dapat email. Jadi itu peranan admin lah. Maknanya admin ni akan terima notifikasi saat ada guru tak ada. Jadi selain daripada dia tengok app, dia tampak, dia dapat dah notifikasi. Okey, so dah settle nama guru sini. Okey, so cikgu sekarang ni cikgu perlu deploy cikgu punya sistem. Okey, apa cikgu perlu buat? Cikgu pergi pada extension, masuk add script. Okey, so dari sini cikgu boleh tekan deploy. Masuk app script, cikgu akan dapat paparan macam ni, tekan deploy. Okey, new deployment. Okey, dan kekalkan setting macam ni dan cikgu deploy lah. Okey, authorize access. Pilih email. Okay, select all. Ni penting. Select all. Maknanya cikgu beri kebenaran untuk sistem tu guna Google Drive cikgu. Untuk sistem tu update data dalam Google Drive cikgu. Okay, dan continue. Okay, selesai cikgu punya deploy. Cikgu akan diberi satu link. Okay, link ni adalah link untuk run sistem. Okay, cikgu boleh copy link ni, edarkan, ataupun cikgu boleh copy link ni masuk dalam cikgu punya website sekolah ke, sistem sekolah ke, apa-apa, tak kisahlah. Mana asalkan ini link yang guru akan isi untuk keberadaan dia. Okey. Okey, so bila kita klik link ni, kita akan masuk dalam sistem lah, IGRA. Jadi daripada sinilah cikgu akan isi data-data cikgu. Okey. Okey, so untuk admin, pertama kali cikgu boleh tukar logo cikgu. Cikgu klik pada modul admin ni. Okey, admin access adalah admin 1 2 3. Okey, masuk. Okey, so sini cikgu boleh change logo, nama kod sekolah ataupun nama sekolah. Dan juga sini sebenarnya data guru tadi lah. Kalau cikgu nak padam ke apa, kalau cikgu tak nak guna kat Google Sheet tu, cikgu boleh padam sini. Kalau tak, cikgu boleh update terus kat Google Sheet pun sama je. Okey. Okey, so keluar. Okey, so itu saja untuk setup. Dah cikgu dah bagi link tu, boleh gunalah. Jadi tak ada apa dah cikgu nak setup. Jadi kita jumpa